Hello guys, so sambungan cerita IoT project yang aku tengah usahakan dekat Kelantan. So sebelum ni aku ada cerita yang aku nak mencuba buat IoT project dan sekarang aku ada tengah dalam progress lah. So aku nak cerita kat korang, the issue dekat sana is aku tak ada orang yang boleh tolong aku untuk buat schedule task. Maknanya nak kena siram pokok ataupun nak kena monitor pokok kesihatan okey ataupun tak. So dekat sini aku pakai beberapa benda yang memang dah ada dijual dekat market dan ada benda yang aku buat custom sendiri. So dekat sini ada casing yang aku gunakan. Casing ni untuk aku house aku punya controller. So casing ni DB box biasa yang korang boleh cari kat kedai hardware. Dan aku rasa yang paling penting kat sini kan, sebab kita tak boleh nak pakai ini terus sebab ada benda-benda yang kita nak kena customize in terms of arrangement and lokasi benda ni lah. So apart from casing DB box, aku juga gunakan 3D printing untuk create satu custom mount. So macam korang tengok kat sini, aku nak pastikan all the electronic equipment dia berada dekat dalam casing dan tak bergerak. So macam mana cara dia? Aku pakai 3D printing, aku design dia punya case, dia punya mounting dan aku cuba integrate sekali untuk masukkan fit dalam ni. Macam kalau korang tengok kan, ini dia punya bawah dia, bottom dia, dan dia korang boleh nampak dia boleh masuk fit in terus. Dan aku pakai nuts untuk secure benda ni lah. And then dekat sini aku letak aku punya mounting. So everything is secure dekat dalam ni, so dia takkan bergerak. Kalau instead aku pakai just aku tak tahu plastik ataupun kayu and then just custom potong secara biasa and then combine semua dekat dalam, mungkin ada benda yang akan longgar kemudian. So 3D printing ni membantu aku punya process of assembly. Dan aku just boleh terus ada 2-3 points yang aku just boleh terus masukkan screw and aku securekan benda ni dekat dalam ni. So dekat sini aku nak cerita kat korang pula hardware yang aku pakai. Aku pakai ESP model 8266 MOD. So dekat sini dia ada model combine sekali dengan Wi-Fi, maknanya other than kerja-kerja biasa macam menghantar send instruction to relay untuk run the water pump, dia juga boleh hantar data to Firebase dan aku boleh collect data tu and build a platform dan display data dekat dalam tu. Other than this, aku ada 2 channel relay. Awal-awal aku nak buat from scratch tapi benda ni dah membantu sangat. Aku just boleh pakai 5 volt punya output, ground dan juga digital output satu je untuk control satu relay. Dan dekat sini juga aku pakai LED matrix dot sebab benda ni boleh jadi kalau benda ni kat kampung and then aku tak ada platform untuk check bila last data yang display, aku just boleh gunakan LED matrix ni untuk display data. Cara dia adalah aku pakai aku punya kalau korang tengok sini ada push button and then intention is bila aku tekan push button ni aku boleh display all the data yang aku perlukan lah. Contohnya macam bila last water pump di run ataupun berapa humidity atau temperature. Okay, so we done with the hardware. Lepas ni aku nak cerita kat korang on the software punya side. In summary, aku pakai Firebase, Firestore untuk store data and aku pakai Node.js untuk create web server dekat dalam ESP32. Dan aku rasa pakai asasan nak pakai MongoDB tapi aku rasa Firebase paling senang sekarang. And then aku rasa itu je kot. Aku ada pakai Express.js tapi ya, kita check dekat dalam aku punya laptop lah macam mana. So aku gunakan platform.io dalam Visual Studio untuk upload sketch ke dalam ESP32. Dekat sini part paling penting sebab kalau korang nampak kat sini, dekat sini cara untuk aku set up connection to Firebase dan kalau aku scroll ke bawah sekali ada satu function nama send to Firestore. So tiap kali aku switch on relay pada masa yang sama aku boleh record data ni dalam Firestore. So next time bila aku nak buat website and aku nak pull data, aku boleh gunakan data dari situ.
Just for test, aku send instruction untuk switch on water pump. Dan korang boleh tengok dekat sini, data semua disimpan. Maknanya status relay tu bila dibuka dan status on atau off. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Aku nak cover on basic part on hardware dan juga software sahaja. Dan maybe aku akan share dekat korang aku punya link for GitHub, all the codes yang aku buat. And maybe boleh jadi rujukan dekat korang yang berminat untuk mencuba sendiri projek ni. Mana tahu kalau korang ada yang memang technical know-how and nak mencuba sendiri, you can try yourself. Semua aku punya knowledge open source. Hopefully boleh membantu korang lah untuk membuat korang punya sistem IoT untuk korang punya plantation. Itu saja. I'll see you guys on the next video.